untuk menggabungkan 3 aktiviti yang berbeza. Unit 3, Beg Cantik dan Menawan. Pembelajaran Unit 3 PSV Tahan 4, Tajik, Beg Cantik and Menawan Teknik Pualaman. Aktiviti kedua ialah Unit 7, Indahnya Dasar Laut. Aktiviti kedua ialah Unit 7, Indahnya Dasar Laut. Aktiviti kedua ialah Unit 7, Indahnya Dasar Laut. Aktiviti kedua ialah Unit 7, Indahnya. Aktiviti ketiga ialah Unit 10, Harum Mewangi. On top of that, from the professional learning communities that has been practiced among the teachers in the school, it will definitely improve the teaching and learning session by improving the students' activities as well as upskill the teachers' teaching skill. Kami kongsikan inovasi baru cetakan Lino. Bahagian tak kena tu. Dia kena bocu-bocu. Okey, ready ke tak? Ready ke tak? Ada. Good, habis. Pegang bocu. Okey, good, Damai. Okey, Damai. Tak bocu dulu. صارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاؤه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد أيوة فيكم مننا
زينا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم Sahaja dalam renovasi daripada kami SK Pusat Jetih Lancar. Sahaja dalam renovasi daripada Jetih dengan projek inovasi PDPC Projek Kesenian Pengkal 2 PSV tahun 4 pencapaian Gold Award. Seterusnya dipersilakan Sekolah Kebangsaan Sri Limau dengan tajuk Best Practices. Pusat Jetih dengan projek inovasi PDPC Projek Kesenian Pengkal 2 PSV tahun 4 pencapaian Gold Award. Seterusnya dipersilakan Sekolah Kebangsaan Sri Limau dengan tajuk Best Practices.